Macam akak, kalau orang makan insya-Allah tak gatal. Special dia, kuah akak memang akak guna ikan yang fresh. Even akak campur 3 jenis ikan, tapi ikan memang akak ambil yang fresh betul. Akak tak akan guna yang kotak. Ikan yang fresh tu takkan membuatkan kita jadi gatal. Itu yang sedap. Sebenarnya memanglah akak dengan Mr. Dan ni sebenarnya kita orang kawan lah. So kita join venture lah untuk buat bisnes laksa. Laksa kita hari ni daripada utara. Biasanya kalau kita tengok orang-orang berniaga, laksa ni ikan mesti satu jenis je kan. Tapi hari ni kita 3 jenis ikan. Ikan kembung, sardin hitam dan sardin putih. Laksa kan banyak varieties, tapi yang the best is laksa daripada utara. Laksa Johor pun kita buat juga, dan laksa Sarau. Okey, pada yang kat luar sana yang mencari dan nak cuba laksa kami, boleh cari di platform Selangor. Terasa dia punya kuah dulu nampak macam pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pekat. Ini memang betul-betul pekat.